tahu lah orang pada demo ni. Kenapa tak kat situ je? Kenapa nak kena Kelantan juga? Itulah yang sebenarnya yang berlaku dekat dalam Malaysia ni. Saya suka nak komplain bab ni. Kenapa kalau mati dia kena Kelantan? Oh tak, kat sini tak boleh tanam. Sebab apa? Dia bukan karya sini. Karya sini. Maknanya, karya sini untuk orang sini saja. Matinya orang tu tanam kat mana-mana pun tak apa. Tanah tu bukan milik karya korang. Milik Allah. Ya. Kan susah tu nak kena hantar balik. Tapi macam mana perundangan kita macam itu? Kan? Jadi, lepas tu saya pun letakkan letak dekat depan untuk nak sembahyang kan. Lepas dah solatkan tu, okey alhamdulillah lah, kan solat tu kan senang je kan. Dia tak ada rukuk apa semua. Dah settle. Saya nak tumpang solat dah. Solat isyak. Solat isyak lah kita solat. Saya pun menghadap kiblat dalam keadaan bersih. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oi, bunyi balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Sumpah. Maliki yaumiddin. Lepas tu saya diam. Saya diam je. Ni ada benda tak elok ni nak berlaku ni. Ada yang mengacau aku ni. Saya pun tongkat lidah ke atas, istighfar, semula baca Al-Fatihah sebab sangkut. Masa saya baca balik Al-Fatihah tu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dekat telinga saya tu macam ada basah. Basah ni. Basah. Nak kata aku ambil sebenarnya dah kering. Basah. Kita ni kat depan ni. Setelah depan tu kan ada cermin. Tak ada cermin yang orang hiasan. Telinga saya ni ada satu sosok. Di telinga. Allahu Akbar. Membatalkan sembahyang saya terus. Saya tak boleh sembahyang. Lepas tu nak pergi ni, teringat Pak Din. Apa-apa pun selesaikan yang wajib dulu. Pergi anjak tempat lain, solat maghrib itu. Solat isyak itu. Ambil air sembahyang, takut terkentut ke, takut terkencing apa kan. Tengok dalam keadaan macam tu, saya pun sembahyang balik lah. Masa tu tutup mata. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Baca rukuk, Allahu Akbar, naik balik. Lepas tu sujud sampailah rakaat yang keempat nak kita Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Bila saya mengalah ke kiri, Allahu Akbar. saya pun Allahu Akbar. Bila saya tu Allahu Akbar tu, dalam keadaan Allah, siapa pula ni, astagfirullahalazim. Tak sempat nak baca doa yang tak habis tu. Belahlah ni. Memang ni. Nazar tu nak masuk ke keranda. Cik, tolong saya angkat. Rupa-rupanya 3 ekor tu pun penakut sebab dia pun dah nampak. Apa jadi? Apa jadi? Macam cerita pun dah nampak. Jadi, okey. Tadi saya nampak bantal. Ni jenazah. Tak apa. Kendong seorang. Sebab orang tua. Gendong. Orang tua tak berat mana pun, ada 50 kilo kita boleh gendong. Gendong sampai dekat tu. Saya masukkan kat dalam keranda tu. Masuk, tolak dia. Seorang-seorang je? Tak, seorang. Dalam hati saya, Allahu Akbar. Susahnya, penatnya aku kan. Okey, tak apalah. Alhamdulillah selesai. Dah selesai ni? Dah selesai. Bila dah selesai tu, saya pun nak pergi balik dekat rumah tu. Nak bagi tahu dah selesai. Saya nak pergi. Sebab kan dia ada satu surat. Surat yang doktor datang mengesahkan mati. Tahu kan? Dia surat kematian. Saya kena bawa surat tu. Kau tak bawa habis. Apa jadi? Saya pergi ke rumah tu balik. Cik, ni kita nak balik ni. Saya nak balik ni. Mana surat mati? Cik, satu suara pun tak kedengaran. Cik, apa bangang sangat kau ni? Aku panggil kau kot. Kau ingat aku ni senang ke nak datang nak selesaikan banyak orang tua ni yang menyusahkan aku malam-malam raya ni. Kau anda tak membantu, tolonglah aku. Ni aku nak surat. Surat. Aku nak surat. Tak ada seorang pun keluar. Sudah pelik. Pergi mana ada perkataan lain ke orang buat ni. Saya masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, saya pun cari.
Mana orang 3 ekor ni Bayangkan Sapuan, waktu tu dah nak masuk jam 1 lebih Nak jadikan cerita, ada orang kampung 2 orang lalu kat situ. Bukan orang kampung, orang asli situ. Oh. Dia nampak saya keluar masuk dengan van start. Dia orang pun terfikir lah, ada apa ni? Ada curi-curi ke? Kan? Saya pun, dia dah datang kat saya. Assalamualaikum. Orang Islam kita. Waalaikumsalam. Ini bukan pakcik tadi. Nampaknya kau masih ni kan? Tak, saya mengurus jenazah. Mak saya tengah cari orang. Bang, rumah ni sudah lama kosong. Kau biar betul. Aku baru je urus jenazah ni. Pak Akop kan? Ya, Pak Akop. Pak Akop ya, jap. Ambil nama. Saya pergi cari kertas. Ada kertas. Yaakob. Yaakob. Bukan nama sebenar. Yes. Yaakob. Dapat berita tu semua. Jadi, jenazah tu dah meninggal semalam. Semalam? Dah ada orang yang tolong selesaikan. Dan nanti ada orang akan mandikan. Ya Allah Akbar. Jadi, 3 orang tu siapa? And mayat tu? Dan saya pergi kat jenazah Tong. Jenazah tu ada. Memang dia. Jenazah ada lagi? Jenazah tu memang ada. Sebab tu dia busuk sangat.